gaya casual seorang lelaki. Okay, casual is, biasanya casual ni very general. Dia boleh jadi apa saja. Kau pakai macam ni, consider, kita boleh katakan dia smart casual. Smart casual consider blazer kan. So kalau kita take out, remove blazer ni, kita pakai shirt dengan pants pun consider casual juga. Boleh juga polo t-shirt consider casual. So casual ni macam anything can be casual. Tak dia pakai benda-benda yang selekeh lah. Okay, untuk pemilihan outfit, warna is so much better. Jenama kadang-kadang tak nampak pun. Tapi kalau dia plus point, kalau dapat jenama yang cantik, mungkin dia punya cutting, dia punya colour is so much better. Dia nampak lagi style. Okay, kalau lepak dengan kawan, biasanya as simple as weekend. Maknanya kadang nak pakai seluar pendek tu lagi selesa. So kita kalau macam proper, kalau proper event macam ni, kita kena pakai like very proper. Tak, kadang event ada yang pakai seluar pendek. Cuma certain people dia prefer long pants. So kalau macam lepak dengan member, biasanya kena paling simple, paling selesa, paling senang untuk move. 3 item, baju seluar and also cap. So cap, of course kadang-kadang kita nak lepak tu, cap nampak tak payah, kita tak payah nak stylekan rambut. And baju seluar of course lah, very important. And also jacket lah sebenarnya, jacket. Nampak stylo sikit.